Hari ini saya nak tunjukkan cara untuk membuat jualan kredit dalam EasyRetail POS dan bagaimana ia boleh disambungkan ke AutoCount menggunakan EasyLink Tools. Untuk pengetahuan anda, EasyLink Tools boleh digunakan dalam dua mode, live mode dan offline mode bagi urusan jualan kredit. Klik pada Location Maintenance, klik pada Head Queue dan butang Edit pada bahagian tengah kanan. Klik Start sehingga anda jumpa bahagian Advanced dan anda boleh tukar mode. Seterusnya, untuk membuka invoice, pergi ke Sales Screen dan tukar kepada Sales Invoice. Kemudian, klik pada ikon dua orang di bahagian tengah atas untuk pilih pelanggan. Pilih pelanggan yang anda telah daftarkan tadi dan anda boleh membuat pesanan pelanggan seperti biasa. Pada laman pembayaran, anda juga boleh buat pelanggan jualan jika pelanggan ingin kembalikan barang. Klik pada Sales Retain, pilih item yang ingin dipulangkan dan teruskan membuat pembayaran seperti biasa. Seterusnya, jika pelanggan ingin membuat bayaran baru, pergi ke bahagian Customer Payment. Klik pada New Payment, kemudian pilih pelanggan yang berkenaan. Proses pembayaran boleh dibuat seperti biasa. Selepas itu, pergi ke Dokumen Listing untuk menyemak butiran invoice, pulangan jualan, serta bayaran pelanggan yang telah dibuat. Akhir sekali, pergi ke Data Management dan lakukan proses upload seperti biasa untuk menghantar data tersebut ke EasyLink Tools. Pergi ke Post Sales Management dan klik pada Invoice. Kemudian, klik Load Records. Senarai invoice yang telah dibuat akan dipaparkan. Begitu juga dengan pulangan jualan dan bayaran pelanggan. Semua maklumat akan turut dipaparkan di sini. Kemudian, klik Post to Account untuk menghantar dokumen ke AutoCount. Dalam AutoCount, klik pada Credit Note, kemudian klik Refresh. Data pulangan jualan yang telah dibuat akan dipaparkan. Seterusnya, klik pada Invoice untuk menyemak butiran invoice yang telah dibuat. Akhir sekali, buka AR Payment untuk melihat butiran bayaran pelanggan yang telah direkodkan. Sekarang, mari kita tukar kepada Live Mode untuk melihat perbezaannya dengan Offline Mode. Langkahnya sama seperti ketika kita mengaktifkan Offline Mode. Pertama sekali, pergi ke bahagian Customer. Klik pada ikon orang kecil di bahagian kanan atas skrin. Di sini, anda akan nampak butiran pelanggan yang perlu diisi. Anda juga boleh isi maklumat pelanggan dengan lebih mudah menggunakan Windows Taxpayer QR. Hanya imbas kod QR dan semua maklumat akan diisi secara automatik. Setelah selesai, klik Set Record. Pergi ke stok item dan isi semua maklumat item seperti yang diminta. Setelah selesai, simpan rekod tersebut. Dalam AutoCount, buka stok item maintenance. Item yang baru dibuat tadi akan masuk ke dalam sistem secara automatik. Seterusnya, kita akan membuat jualan invoice semasa dalam live mode.
Dalam auto count, anda akan lihat perbezaan nombor dokumen yang digunakan antara live mode dan offline mode, serta data jualan akan masuk secara automatik tanpa perlu upload dari Easy Retail Pulse. Nantikan video seterusnya untuk mendapatkan lebih banyak panduan dan tips.